Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan belajar tentang um, bait ataupun fasal yang keempat. Fasal yang keempat dia berbual tentang sekejap sorry. Fasal yang keempat berbual tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. So, dekat dalam this fasal ada beberapa peristiwa yang Imam Busiri nak highlight. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, banyak benda berlaku dekat dunia simultaneously. Yang paling famous benda yang berlaku dekat dunia apabila Rasulullah dilahirkan adalah tentera Abraha ataupun tentera gajah yang nak serang Mekah. Mereka tu dihancurkan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan burung ababil yang mana burung ababil tu mengangkat ataupun dia lemparkan batu-batu kerikil yang kecil yang mana batu kerikil ini datang daripada Sijil. Sijil ni kira nama neraka lah. So itu antara perkara yang berlaku apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Okey. Antara perkara lain juga yang berlaku apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan adalah orang-orang Parsi mereka mendapat firasat bahawa telah datang balak dan azab untuk kaum diorang. So orang Parsi ni orang-orang Parsi, kaum Parsi mereka dikenali sebagai satu kaum yang kuat. Ah, Bukan sahaja kuat secara diri sendiri, tapi mereka malah dapat menandingi kaum-kaum yang lain dekat dunia. Okay? Alright. So, kebanyakan benda yang disebut oleh Imam Busiri dekat dalam Disbait adalah berkenaan tentang kaum Parsi and also kehancuran mereka lah. So, antara tanda-tanda yang berlaku apabila Rasulullah SAW dilahirkan adalah Istana Kisra. Kisra ni merupakan raja bagi orang Parsi. So kalau misal kata orang Melayu, diorang ada raja, kita panggil raja dia sebagai raja lah ataupun sultan. Kalau orang Parsi dia ada raja, kita panggil dia punya raja sebagai Kisra. Kisra. Okay. So Kisra ni dia ada istana, dia ada mahligai. Yang dekat dalam istana dia ada beberapa bangunan yang tinggi. Tapi dekat dekat dalam kitab Syarah Umdah Ibn Hajar Haytami sebutkan pada malam yang mana ataupun pada pagi yang mana Rasulullah SAW dilahirkan, benteng-benteng ataupun bangunan-bangunan tinggi yang ada dekat dalam Istana Kisra, 14 daripada benteng tu jatuh, hancur. Itu pun merupakan isyarat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bahawa bakal berlaku kehancuran untuk kaum Parsi yang diorang bangga-banggakan diorang punya apa? Diorang punya kuasa. Diorang bangga-banggakan diorang punya kesesatan akan berlaku kehancuran dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bukan itu sahaja, antara perkara-perkara yang berlaku juga apabila Rasulullah SAW dilahirkan adalah api Majusi yang telah bernyala sepanjang 1,000 tahun. Api itu pada malam Rasulullah SAW dilahirkan terpadam. Bayangkan ada satu api yang dia tak pernah terpadam sepanjang 1,000 tahun. Bila Rasulullah dilahirkan, api itu terpadam. So itu pun merupakan satu tanda yang apa? Yang Imam Bushiri sebutkan dekat dalam fasal ini. Okey. Lepas tu, ada juga lagi satu perkara yang berlaku. Sungai yang mengalir dekat daerah Parsi. Parsi kira sekarang kita boleh cakap dia daerah Iraq lah. Okey. So sungai yang mengalir kering. Itu pun salah satu tanda uh, yang Rasulullah SAW dah dilahirkan. Nabi akhir zaman dilahirkan. Ada satu danau dekat daerah Parsi. Danau tu kira lake yang tak pernah kering. Tapi pada malam Rasulullah SAW dilahirkan, danau tu menjadi kering. So itu kira daerah Parsi lah. Itu kira tentang Parsi. Sekarang pula tentang jin. Apabila jin dan syaitan. Apabila Rasulullah dilahirkan, jin dan syaitan mereka berteriak. Diorang lari terkucar-kacir. Macam tak tentu arah. Okay. Nanti kita akan baca. Apakah benda yang actually syaitan dapat akses tu. Tapi apabila Rasulullah SAW dilahirkan, syaitan dah tak ada access to all that things. Okay. Lepas tu,
Allah ada utuskan Shihab. Shihab ni apa? Shihab ni kita boleh kata dia macam shooting star lah ataupun meteor. Shihab ni dia digunakan untuk dilemparkan kepada syaitan. Syaitan-syaitan yang cuba nak akses benda. Cuba nak akses benda yang tak sepatutnya orang boleh akses. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih izin untuk orang akses sementara uh, tunggu kemunculan Nabi akhir zaman. And apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, diorang terus strip of diorang punya access. Diorang tak ada access to these things. Okay? Right. So, itulah sedikit sebanyak tentang perkara-perkara yang berlaku apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. So, benda-benda ajaib ini, benda-benda yang kita panggil sebagai luar daripada akal kita ataupun berlawanan dengan adat, khariqunil adat, jikalau dia berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai Rasul, kita panggil benda itu sebagai irhasat. Irhas. Okay? Macam nak spell? Irhas. So, ni ada beza lah. Irhas. So, irhas ni kira benda-benda yang menarik atau benda-benda yang berlawanan dengan adat yang tak biasa yang berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW sebelum dia diutuskan sebagai sebagai seorang nabi. Setelah dia diutuskan sebagai seorang nabi, kita panggil benda-benda ajaib sebagai apa? Mukjizat. Okey. Kalau benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda yang berlawanan dengan adat, datang daripada seorang yang soleh, tapi dia bukan nabi. Okey. Kita panggil dia sebagai apa? Karamah. Okey. Dia ada lagi lah perbahasan dia. Ada lagi dua. Uh, saya lupa yang lagi dua tu apa, tapi tak apa. Kita just proceed. Okay? So far jelas eh. So ini adalah kita kasih sneak peek tentang apa yang Imam Busiri sebutkan yang berlaku bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Okay, so sekarang kita akan go through the first bait kan ni, tapi kita baca je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Okay. Abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba muftatahin minhu wa mukhtatami. Abana. Abana maksud dia apa? Menampakkan. Apa benda yang menampakkan? Mauliduhu. Kelahirannya. Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, Menampakkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Kesucian asal usulnya. Okey, so asal usulnya ni maksud apa? Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ke bawah tapi ke atas. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Okey, sampailah kepada Adnan. Okey. So keturunan Rasulullah SAW ataupun asal usul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih hanyalah sampai kepada Adnan. Setelah Adnan tu adalah tak sahih. Okey, sekejap eh. Ah, So ini nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bapa dia, daripada bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada Sayyidina Adnan. Huwa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib dan nama atuk uh, Rasulullah SAW adalah Syaibatul Ham. Itulah gelaran kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ibnu Hashim. Hashim ni nama dia siapa? Amru. Amru Dafinu Ghazah yang dikebumikan dekat Gaza. Ibni Abdi Manaf. Nama dia Mughirah. Ibnu Qusay. Ibnu Kilab. Ibni Murrah. Ibni Ka'ab. Ibni Lu'ay. Ibni Ghalib. Ibni Fihr. Wahuwa Quraisy. Ibni Malik. Ibni Nadar. Linadarati wajhi. Ibni Kinanah. Ibni Khuzaimah. Ibni Mudrika. Wasmuhu Amir. Ibni Ilyas. Ibni Mudar. Ibni Nizar. Ibni Ma'ad. Ibni Adnan. Okey. So daripada Adnan sampai Rasulullah itu merupakan keturunan yang sahih yang disepakati oleh ulama. Tak ada khilaf. Yang khilaf tu daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim. And yang lagi khilaf is daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam.
So kalau kita pernah nampak ada family tree of Rasulullah sampai Nabi Adam, kita ambil sampai Adnan saja. Okay, kita just ambil sampai Adnan saja. Ha, okay? Ha, kita just ambil sampai Adnan. Ha, selain daripada Adnan, itu adalah mahal ikhtilaf. Tempatnya ulama khilaf. Okay, so Sayyidina Adnan ni dia satu zaman dengan siapa? Dia satu zaman dengan Sayyidina Isa. Nabi Isa alaihi salam wa ala Sayyidatina Maryam assalam. So, okay, itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Kalau boleh kita hafalkan dan kita ajarkan anak-anak kita tentang keturunan Rasulullah SAW. Okay. Kenapa dekat sini Imam Busiri puji tentang kesucian asal usulnya? Kalau dekat dalam Maulid yang ditulis oleh uh, Habib Umar, dia sebut fa'ana khiyarun min khiyarin qad kharaj tu min nikahi, tak ingat dia punya Maulid. Tapi yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keturunan ke atas, yakni asal usul Rasulullah tak pernah lahir daripada luar nikah. Semua merupakan anak kepada pernikahan yang sah. Itu maksud anti bi unsurihi. Kelahiran Rasulullah SAW adalah hasil daripada keturunan yang melalui pernikahan yang sah. Ya, ya tiba muftatahin minhu wa muhtatami. Alangkah baiknya. Ya tiba kira macam alangkah baiknya pembukaan darinya dan penghabisan ataupun pengakhirannya. Okey. So Ibnu Hajar Al-Haytami sebut bahawa keturunan ataupun nasab Rasulullah SAW ke atas, diorang sama ada tiga benda je. Sama ada diorang merupakan nabi atau pengikut kepada nabi ataupun dari kalangan ahli fatrah. Ahli fatrah ni maksud apa? Mereka tak pernah jumpa nabi. Tapi ketiga-tiga golongan ini akan masuk syurga. So ulama ada tulis banyak. Ha, kadang-kadang kira kat sini kita akan dengar beberapa pendapat orang yang mereka mengatakan bahawa ibu dengan ayah Nabi Muhammad SAW tak masuk syurga. Tapi dia benda yang khilaf lah. Ada ulama yang mengatakan bahawa ibu dan ayahnya Nabi Muhammad SAW masuk syurga. Wallahu taala alam bisawab. Okay? Alright. So, itulah tentang nasab. Kira the first bait ni dia tengah berbual tentang nasab Nabi Muhammad SAW. So nasab Nabi Muhammad SAW Allah jaga daripada Nabi Adam sampai kepada Abdullah ibni Abdul Muttalib. So Allah jaga Rasulullah punya nasab such that Rasulullah ni dia bukan keturunan orang yang lahir daripada luar nikah. Neither he, nor his father, nor his grandfather, nor his forefathers until Sayyidina Adam alaihi salam. Okay. So itu the first bait, which is bait number 59 daripada Qasidah Burdah. Sekarang kita akan pergi kepada the next bait, bait number 60. Yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahumu qad undiru bihululil bu'si wan niqami. Yaumun, hari, tafarrasa fihi. Ah, Tafarrasa fihi al-fursu. Orang Parsi ataupun the Persians, mereka mendapat firasat. Ah, So ni kira macam ada wordplay lah oleh Imam Busiri. Yaumun tafarrasa fihi. Ini kira dekat dalam balaghah mungkin ada dia punya terminologi. Cuma saya kira tak ingat lah, tak belajar dengan betul ilmu balaghah. So maafkan. Yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum. Diorang dapat orang Parsi ataupun the Persians, diorang dapat firasat bahawa diorang apa? Bahawa qad unziru. Ah, Bahawa diorang telah di-warn, di diberi amaran bihululil bu'si wan naqami, dengan datangnya, okey, dengan kedatangan. Okey. Buksi maksudnya is balak ataupun suffering.
Wan niqami, niqami is azab. So, ni kita kena take note. Niqam is jamak untuk niqmah. Niqmah bil qaf. Niqmah bil qaf ni bukan ni'mah. So, ni'mah ni adalah nikmat lah. Kalau niqmah ni adalah hukuman. So, nampak? Dia cuma satu huruf je. Tapi kalau kita tersalah sebut, dia boleh tukar makna. So, kita kena bezakan antara ni'mah bil ain dan juga niqmah bil uh, bil qaf. So, dekat sini disebut Imam Busiri tengah ceritakan yang orang Parsi dia dapat firasat. Apa tu firasat? Firasat tu kira dapat ilmu, lepas tu orang tu yakin dengan ilmu yang dia dapat. Boleh jadi daripada ilham, boleh jadi daripada syaitan ataupun jin. Wallahu ta'ala alam macam mana orang dapat. Tapi yang penting dia dapat ilmu ni dan orang yakin benda ni akan berlaku. Dia nampak tanda-tanda. Okey. So, ada hadis yang mengatakan tentang firasat juga. Apa hadis dia? Rasulullah SAW bersabda, Ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah dengan firasat mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Kerana firasat orang mukmin ni dia akan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? So itu firasat. Firasat berbeza dengan uh, al-alki. Ni tafarasa dia datang daripada word firasah. Okey, firasah. Okey. Dia ada firasah. Firasah is firasat. Kalau farasa apa? Farasa ni orang yang mahir dalam menunggangi kuda. Orang yang mahir dalam horse riding. Itu kita panggil farasa. So, nampak? Kita beza harakat je. Kita beza baris je. Dia dah tukar dia punya makna. Okay? So, ini adalah pengakhiran bagi bait kedua. Bait kedua daripada fasal keempat. Wabata iwanu kisra wa huwa munsadi'un kasyamli ashabi kisra ghairi multaimi. So, istana Kisrah. Wabata. Bata kira bata maksud menjadi malam. Menjadi malam. Tapi actually dia just menjadilah. Cuma kita kena bezakan penggunaan bata and also sora and also asbaha. Sora kira dia jadi secara umum. Asbaha kira benda tu menjadi tapi pada waktu pagi. Bata kira benda tu menjadi ataupun sesuatu benda jadi tapi pada waktu malam. So kira benda ni bata iwanu benda tu menjadi pada waktu malam. Apa yang jadi? Iwanu kisra wa huwa munsadi'un. Iwan Kisra, Iwan yang saya cakap tadi pagi-pagi, pagi-pagi pula awal-awal tadi, bahawa uh, ada bangunan-bangunan tinggi. Bangunan-bangunan tinggi dekat Istana Kisra. Kisra ni siapa? Ah, Kisra adalah gelaran bagi Raja Parsi. Okey, wa huwa munsadi'un. Munsadi'un kira retak ah, retak jatuh. Kasyamli ashabi Kisra ghairi multaimi. Ni pun ada Kisra lagi satu. So Syamli is keadaan. Sebagaimana keadaan ashab orang-orang. Kira ni macam ahli-ahli Kisra. Kira orang-orang terdekat Kisra. Maksudnya senang kata macam eksekutif ataupun ahli jawatan kuasa Kisra. So kita ada the king, lepas tu kita ada the royal, macam the royal government lah. So Ashabu Kisra ni kira macam the royal government of the king. The Persian king, which is Kisra. Ghair multaimi, keadaan ahli-ahli Raja Kisra, diorang tak boleh nak bersatu. Ha. Iltiam tu kira bersatu. Tak boleh nak bersatu. So, kat sini kita kena take note ni Kisra lain, ni Kisra lain. So, the first Kisra is Kisra Anushirwan. Ha.
Anushirwan. The second Kisra, nama dia is Abarwis. Abarwis bin Hormuz. Kita panggil dia Abarwis je. So Anushirwan dengan Abarwis is dua Kisra yang berbeza, dua raja Parsi yang berbeza. Kita nampak Iraq kan besar. Iraq is big. Okay, so boleh jadi pada waktu tu ini adalah Kisra dekat daerah Parsi yang berbeza, ataupun mereka merupakan Kisra yang hidup pada zaman yang berbeza. Tapi khulasatul qaul, the first Kisra, which is Kisra Anushirwan, apa yang terjadi? Dia punya castle ataupun dia punya 14 towers collapse. 14 daripada bangunan tinggi dia terjatuh retak. So sebagaimana retaknya, itu the first Kisra. The second Kisra, which is Aburwis, dia punya anggota semua berpecah. Maksud dia orang tak boleh nak bersatu, tak boleh nak sepakat. Kira senang kata AJK Kisra, dia orang tak boleh nak sepakat. So kat sini kira tashbih untuk samakan. So sebagaimana Kisra Anushirwan punya castle pecah, begitu juga keadaan ahli-ahli Kisra Aburwis. Diorang tak boleh nak bersatu. So ini semua kira petanda bahawa dah muncul ataupun akan muncul Nabi akhir zaman, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So dah faham baik dia, dah faham eh? Okey, so sekarang kita berbual pasal the word Kisra. So, kalau dia adalah Raja Parsi, kita panggil dia sebagai apa? Kisra. Kisra lah eh. Kalau dia uh, Raja Yaman, kita panggil dia sebagai apa? Tubak. Kira ni zaman dulu punya bahasa. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau dia Raja Habsyah, kita panggil dia sebagai apa? Siapa tahu boleh jawab. Najasyi. So Najasyi ni nama untuk Raja Habsyah. Bukan nama dia Najasyi. An-Najasyi. Kalau Raja untuk Mesir, kita panggil dia apa? Kita panggil dia sebagai bukan Firaun tapi Aziz. Okey. Dekat dalam Al-Quran kan ada, dekat dalam surah Yusuf, wa qalat imra'atul azizu, imra'atil aziz. Okey. Atau imra'atil azizi. Kalau dia Raja Qibti apa? Qibti. Maria Qibtiyah. Qibtiyah kira Mesir kuno. Mesir lama lah. Kita panggil sebagai Firaun. So nampak, Mesir ni satu tempat, tapi nama dia berubah mengikut kepada zaman. So bila zaman Nabi Yusuf, Raja Mesir kita panggil dia sebagai Aziz. Tapi ni kita rujuk kepada Al-Quran lah. Tapi bila zaman Nabi Musa alaihi salam, kita panggil dia punya raja sebagai Firaun. Tapi tempat sama, Mesir. Okey. Kalau dia Raja Turki, kita panggil dia apa? Raja Turki. Ah, kita panggil dia sebagai Khokon. Khokan. Khokon. Okey. Khokon. Kalau dia Raja Barbar, orang Barbar. Orang Barbar biasa daripada Morocco tak silap. Raja Barbar kita panggil dia sebagai apa? Jalut. Ha. So faedah ni boleh rujuk dekat kitab Al-Umdah fi Syarh Al-Burdah dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Okay, so dah faham this bait and dah faham sikit banyak tentang Kisra. Sekarang kita akan okay, kita akan go to the next bait, which is bait number 62. Wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Wan naru, nar tu apa? Api. So khamidatul anfas. So ni api tengah rujuk kepada apa? Api yang disembah Majusi. Api yang disembah Majusi. So Majusi ni kira agama siapa? Majusi ni kira diorang sembah api.
Dan ni yang tadi kita dah cakap awal-awal tadi. Api ni dia tak pernah terpadam selama 1,000 tahun. Tapi apabila Rasulullah SAW dilahirkan, terus dia dibadam. Khamilatul anfas. Ah, terpadam hembusannya. Terpadam hembusannya. Min asafin alaihi. Min asafin alaihi. Kerana apa? Kerana dia rasa kesedihan ataupun dia rasa kedukaan ke atasnya. Ke atas apa? Ke atas ni, ke atas benda-benda yang berlaku tadilah ataupun ke atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berduka ke atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So ni dah settle. Kira tentang api. Wan nahru sahil ain. Nahar. Nahar kat sini tengah rujuk kepada sungai, dua sungai. Sungai sungai. Okey, tak apa. Nanti saya cek lagi. Sahil ain. Sahil ain. Sahi tu is sahil ain as two words is berhenti, mengalir. Min sadamin kerana kesedihan. So nahar kat sini boleh jadi dia tengah rujuk dekat Nahar Furat. Nahar Furat ni dia macam Nahar Nil tapi untuk Iraq, untuk Parsi. So kalau dekat Mesir kita ada Naharun Nil, kita ada Sungai Nil. Dekat Iraq ataupun dekat Parsi kita ada Sungai Furat, Euphrates River. Okay, macam nak spell? Ni Euphrat ataupun Euphrates. Ha. Untuk Parsi, diorang ada dua great river, Euphrates and also Tigris. Tigris River. And Dajlah, tak silap. Dajlah juga. Banyaklah. Okay, tapi yang penting orang-orang Parsi they take pride in this river. So bila satu malam tu dia punya river kering, diorang dah macam oh no, something is wrong. Itu merupakan satu isyarat bahawa ada satu benda besar akan berlaku, which is dekat sini tengah rujuk kepada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So, sungai yang mengalir ni ada dua. Dia tengah rujuk kepada dua sungai. Ada dua sungai yang kering bila Nabi Muhammad SAW born. The first one is sungai yang mengalir daripada Bahira Tabariyah ataupun kita panggil sebagai Galilee Sea. Okay. So Galilee Sea ni dekat mana? Galilee Sea ni dekat Israel. Buhairah Tabariyah. Okay. Lepas tu kedua is sungai yang mengalir di lembah Samawat. Samawat. Ni dekat Iraq lah. Ini dekat uh, ya, dekat Jerusalem ah, Jerusalem. Tak silap dekat Jerusalem. Galilee. So sungai ni dia mengalir daripada daerah Palestin sana. So daripada Palestin, imagine, okay. Kita just buka Google Maps lah So senang nak visualize. Ya, ni. Lag Time orang nak guna dia lag. Okay. Uh, Apalah, close lah. Okay. So, boleh tengok. Okay. So this is the Bahirah Tabariyah. So Bahirah Tabariyah ni dia ada sungai yang mengalir dululah dulu. Tak tahu lepas kering dia masih ada ke tak. Dia mengalir daripada sini sampai ke Iraq. Okay, so nampak ni Iraq. Okay. Lepas tu ada lagi satu sungai dekat daerah bukan sini. Sini dekat daerah Najaf. Bukan Najaf. Ni lah. Aywa. Ni sama Wat ke?
Tak ni samawat baru kot. So ni kira benda-benda yang kita kena take note lah. Mungkin samawat sekarang bukan samawat yang dulu. Ha, okay. Ya, okay. Sekejap. Okay. Tapi yang penting sungai yang orang Parsi yang orang Parsi bangga-banggakan akhirnya jadi kering. So ni pun cool. Kira bagianan dia cool. Kenapa? Pasal uh, the author cuba nak personifikan benda yang tak tak hidup lah. So wanar khamilatul anfas. Dia punya hembusan nafas dah tak ada. Ha. Maksud dia matilah. Nahar sahil ain. Dia punya air mata berhenti. Ha. Dia punya air mata yang mengalir berhenti. Maksud air dia kering lah. Tapi this is a cool thing yang Imam Busiri buat. Yang mana kita pun insyaAllah boleh lebih menghayati qasidah burdah kalau kita belajar bahasa Arab dengan lebih dalam lah. Kalau kita kuasai ilmu balaghah, banyak benda yang kita boleh find pleasure in dalam baca teks-teks Arab yang lama. Ha. And especially Quran. Okay, and especially Quran. Eh, okay. Tak apa. Kita pergi the next bite. Okay. So, actually ada lagi satu bait. Nama dia, dia punya bait sounds like wasa'a sawata'an ghadat sebuhairatuha warudda wariduha bil ghidhi hina zami. So, sa'a sawata'an ghadat sebuhairatuha. So, dekat negeri Iraq ataupun dekat negeri Parsi pun ada satu lake ataupun danau. Yang danau dia berdekatan dengan kota Sawah. Ataupun kita panggil dia sebagai Danau Sawah. Di Sawah Lake, orang-orang Sawah, diorang bangga dengan Sawah Lake. Sawah ni kira sama juga dekat negeri Parsi. Tapi apabila Rasulullah SAW dilahirkan, the whole of Sawah Lake ataupun sebahagian daripada Sawah Lake menjadi kering. Sama juga ini merupakan tanda menunjukkan bahawa Nabi akhir zaman dah muncul. So biasanya diorang akan pergi dekat di Sawah Lake untuk minum air. Tapi bila malam yang diorang bila malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diorang nak ambil air daripada di Sawah Lake. Sawah Lake tu dried up. So diorang balik dengan kehausan. So ni anda terlupa nak teruk dia punya apa? Dia punya slide. Tapi tak apa, nanti anda send dekat WhatsApp. Okay. Ah, so next byte, which is byte number 64. Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min daran. Ka'anna bin nar. Ka'anna kira seakan-akan api apa? Binar kira pada api ma bil ma'i bin malalin. Apa yang ada di air dari kebasahan. Dari kebasahan. Ataupun kat sini dia gunakan kelembapan. Kelembapan huznan kesedihan. Dalam hal keadaan sedih. Wa bil ma'i ma bin nari min darami. Dan pada air sesuatu yang pada api daripada. Okay, bear with me Kita go through this word by word translation. Tapi nanti saya akan kongsikan makna di sebalik apa maksud daripada bait ni. Pada api kesedihan. Dharam kira sedih. Okay. So, ini dia nak cakap satu benda yang menarik. Imam Busiri datangkan dengan satu tamsil yang menarik. Which is, sebelum ni dia gunakan dua peristiwa yang berlaku. Peristiwa yang ada kena-mengena dengan api, kemudian peristiwa yang ada kena-mengena dengan air, which is sungai. So, seakan-akan api ni, dia mengambil ciri daripada sungai, which is kebasahan, sehingga dia terpadam.
Ah, so ni masuk kebasahan lah. Akibat sedihnya lahir Nabi Muhammad SAW, dia terpadam. So itu maksud dia. Kemudian yang air pula, yang sungai pula, seakan-akan dia ambil sifat api, dipanaskan, kemudian dia kering. Dia kering. Dia kering. So macam macam sebuah api yang membara kan, kalau kita panaskan air, air itu akan evaporate, air itu akan kering. So seakan-akan sungai itu dia ambil sifat daripada api itu. Khulasul kaul, kita boleh cakap yang api ni terpadam kerana air, lepas tu air ni terpadam kerana api. So ni apa yang Membusri nak cuba sampaikan lah. Ha, Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min darami. Okay, faham tak this baik? Okay. Ni anda try explain kan secara layman. Ah, Faham tu faham, cuma nak explain kan tu susah sikit lah. Afwan kalau ada kekurangan. Okay? Tapi kira ni macam Masya Allah, just tunjuk betapa geniusnya Imam Busiri dalam dia nak fikirkan this rangkap. Okay. Lepas tu kita akan masuk another thing. So tadi semua baik-baik tentang Parsi. Sekarang kita akan berbual tentang jin dengan syaitan. Apa yang berlaku kepada jin dan syaitan tatkala Rasulullah SAW dilahirkan. Okey. Ah, Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun. Wal jinnu. Jin-jin. Jin tahtif. Tahtif tu apa? Menjerit. Datang daripada word apa? Sebab tu hatif. Ring kan. Phone. Apa nama dia phone? Pasal dia ring lah. Ataupun dia menjerit lah. Senang kata. Wal anwaru sati'atun. Anwar. Cahaya. Sati'ah. Sati'ah tu kira memancar. So, ni kena cek balik dekat dalam kitab sirah. Ada riwayat yang mengatakan apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan, satu kota Mekah ataupun tempat yang mana Nabi SAW dilahirkan terpancar cahaya daripadanya. Okay. Lepas tu jin apa? Jin semua menjerit dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimi. So kebenaran yazhar tersingkap min ma'nan wa min kalimi daripada makna dan juga kalim daripada ucapan. Okey. Lepas tu kita go to the next bait, which is bait number 66. Amu wa sammu fa'ilanul basyairi lam tusma' wa barikatul indari lam tushami. Amu wa sammu. Mereka menjadi buta. Mereka buta. Sammu kira mereka pekak. Tak boleh dengar. Siapa? Mereka ni siapa? Adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka menjadi pekak dan mereka menjadi buta. Fa'ilanul basyairi lam tusma'. Maka announcement ataupun um, pengumuman berita-berita gembira yang dibawa oleh Rasulullah SAW lam tusma' tidak dapat didengari. Okey. Kenapa? Pasal diorang pekak. Okey. Lam tusma' pasal diorang dah jadi pekak. Lepas tu wabariqatul indar. Bariqatul indar, bariqah tu kira macam lightning lah, ataupun petir. Inzar kira berita, berita berita menakutkan. Nah, so kat sini kita kena take note ada inzar dengan ada basyair. Okay, so Nabi SAW diutuskan kepada manusia sebagai bashir, pemberi berita gembira, dan juga sebagai nazir, pemberi berita yang menakutkan.
untuk warn, untuk memberi amaran kepada manusia, kepada umat supaya jangan lakukan perkara-perkara yang boleh memasukkan diorang ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So, i'lan pengumuman, bariqah kira lightning. Lightning berita menakutkan. Lam tusyami, tak dapat dilihat. Tak dapat dilihat, okey. Bukan petir lah, sini kilat, kilat, okey. So, okey, diorang jadi kenapa diorang jadi buta? Ataupun kenapa orang-orang kafir Quraisy diorang ni jadi buta? Kerana apabila orang-orang kufar Quraisy ni diorang tak dapat nak lihat tanda-tanda yang jelas bahawa Rasulullah SAW adalah akhir akhir adalah nabi akhir zaman, diorang tak dapat nak lihat benda ni, maka kadar ataupun level penglihatan diorang jatuh ke tahap penglihatan seorang yang buta. Kira diorang ni sama je dengan orang yang buta. Tak dapat nak lihat tanda-tanda. Padahal tanda-tanda tu jelas dah ada depan diorang bahawa ini adalah nabi akhir zaman. Okay, sama juga dengan telinga diorang. Apabila telinga diorang, orang-orang kufar Quraisy ni tak boleh nak dengar berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal berita-berita itu dah luas tersebar dan memang jelas berita-berita itu mengesahkan bahawa Rasulullah ni adalah nabi akhir zaman, maka martabat ataupun kadar ataupun level pendengaran diorang dah sama dengan orang yang tak boleh dengar. Sama dengan orang yang pekak. Maka disebabkan itu mereka menjadi apa? Mereka menjadi buta. Amu, lepas tu menjadi apa? Sammu. Jadi pekak. Okay. Ah, okay. So, diorang menjadi buta and also diorang menjadi pekak. Min ba'di ma akhbaral aqwamah. Also another thing yang kita boleh take note. Ah, So, tahtif kan kira kena mengena dengan apa? Kena mengena dengan suara. Pasal dia teriak. Anwar kena mengena dengan apa? Anwar kena mengena dengan penglihatan. So nampak kira kesinambungan Imam Busiri nak linkkan antara satu dengan yang lain. So Amu ni pun kira dia tak boleh lihat ni. Dia tak boleh lihat bariqah. Sommu dia tak boleh dengar basyair. Ah, so cool masya-Allah. Okay. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajjah lam yakumi. Setelah setelah apa? Setelah beritahu kahin ni is tukang telik. Tukang telik. Kalau bahasa Melayu kita boleh cakap sebagai dukun lah ataupun bomo lah. Okay? Kalau kita nak melayukan dia lah. Tapi tak tahu kalau ni tepat ke tak. Tapi kahin tu kira maksud tukang telik. So, apa yang tukang telik bilang kaum-kaum mereka, kira orang-orang kufar dululah. Tukang telik bilang bahawa dinahumu, bahawa agama mereka, agama orang-orang kafir, orang-orang kufar, al-mu'waj, yang sengit, yang tak lurus, takkan dapat bertahan. Okey? So, so, so even kahin kira tukang telik, diorang dah beri amaran dekat orang-orang kafir Quraisy. Diorang cakap yang agama korang yang tak betul ni, okey, takkan bertahan lama. Okey, so ni dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan, para kahin ni diorang biasa digandingi atau diorang akan dipartner dengan syaitan. And syaitan-syaitan ni diorang lah yang akan relay information dekat kahin-kahin. So dulu kira sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan, syaitan dia boleh curi-curi dengar berita daripada langit. Ha, okay.
So berita-berita yang disampaikan antara malaikat, syaitan dia boleh curi-curi dengar berita tu. Okay. So kemudian para syaitan dia akan sampaikan berita yang dia dah dengar tentang perkara ghaibiyat kepada manusia. Tapi dia tak sampaikan dengan yang sebenarnya. Dia akan mungkin satu perkataan tu dia akan datangkan dengan 1,000 penipuan. Dia akan tokok tambah, dia akan buat dusta, dia akan tipu daya. Okey. So apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, para syaitan diorang dihijabkan daripada langit. Diorang dihijabkan daripada curi-curi dengar berita antara malaikat. Ada Ibn Hajar Haytami sebut dekat dalam Umdah, dia cakap, ke ni, ah, sorry, ah, ini bukan Ibn Hajar Haytami, ini dia punya muhakkik. Dia tulis dekat notes dia lah, kat Hamish. Penulis Hamish tu dia cakap yang bila zaman Nabi Isa, hanya 3 daripada 7 petala langit sahaja yang dihijab daripada syaitan. So syaitan tak boleh curi-curi dengar daripada syaitan tak boleh curi-curi dengar daripada tiga tiga langit. Bila zaman Nabi Muhammad, seluruh 7 petala langit dihijabkan dari syaitan. Syaitan tak boleh nak curi-curi dengar lagi. So ini kira satu benda yang interesting lah. Okay. So ini pun merupakan antara tanda-tanda yang berlaku dekat dunia apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Okay. Hmm. Wa ba'da ma ayanu fil ufuki min syuhubin munqaddatin wafqa ma fil ardi min sanami. So wa ba'da ma ayanu, dan setelah ayanu. Ayanu kira menyaksikan. Siapa yang siapa yang saksikan orang-orang, ni kira syaitan lah, syaitan. Fil ufuki min syuhubin, dari langit. Syuhub. Ni syuhub jamak kepada syihab. Syihab ni apa? Syihab ni adalah dia macam bintang-bintang. Kita kita sekarang gunakan meteor, tapi kena cek lagi betul ke tak tu meteor. Tapi syihab ni Allah SWT sebut dekat dalam Al-Quran, illa manistarqas sam'ah fa'atba'ahu shihabun mubin. Dekat dalam another place Allah SWT sebut illa man khatifal khatfahta fa'atba'ahu shihabun sakib. So syihab ni dia merupakan satu barang yang dilemparkan oleh Allah SWT kepada syaitan. Bukan sembarang syaitan, syaitan yang curi-curi dengar daripada berita langit. So syihab ni, sebab tu macam kadang-kadang bila nampak shooting star, boleh jadi itu syihab. Tu syihab yang tengah kejar setan lah. Dululah, sekarang dah setan dah tak boleh dengar berita-berita daripada langit. Okey. So fil ufuqi min syuhabin munqaddah. Munqaddah, serentak. Munqaddah. Sorry, syuhubin munqaddah. Munqaddah is yang jatuh. Okay. Syihab kita boleh kata meteor lah. Meteor ataupun star. Ataupun barang yang dilemparkan kepada setan. Setan yang curi-curi dengar berita tentang langit. Okay. Wafqa, serentak. Ma fil ardi min sonami. Dengan apa yang berlaku dekat bumi. Min sonam. Daripada berhala. Okay. So dekat sini ada dua perkara yang berlaku. Ada dua peristiwa yang berlaku apabila Rasulullah SAW dilahirkan. Yang pertama dekat langit, yang kedua dekat bumi. So di langit, syaitan-syaitan dihijab daripada mencuri dengar tentang berita dari langit. Okay, so tu di langit. And syaitan-syaitan mana yang cuba nak curi-curi dengar, diorang akan direjam, akan dicampakkan dengan syihab. Okay. Yang kedua dekat bumi, berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah jatuh hancur berderai. Apabila Rasulullah SAW dilahirkan. So these two peristiwa memberi isyarah bahawa
kebatilan akan hancur dan kebenaran akan ditegakkan semula dengan utusnya Nabi Muhammad ataupun lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat dalam Al-Quran Allah SWT sebut waqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Okey. Ha. Sekarang kita go to the next bait. Bait number 69. Hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatin yakfu ithra munhazimi. Hatta kira sehingga. Ghada kira zahaba ataupun pergi. An tariqil wahyi munhazimun. Daripada perjalanan dari jalan wahyu. Munhazim ni apa? Munhazim kira facing backwards ataupun mudbir. Dubur kan kat belakang, membelakangi. Minasyayatin, dari syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan yakfu. Apa maksud yakfu? Mengikuti. Isra kira belakang. Munhazim mereka yang kalah. Okay. So, so kita boleh imagine ni sebagai satu jalan yang mana ini merupakan jalan wahyu daripada malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So syaitan dia cuba nak elak di jalan. Dia tak nak pergi di jalan. And Munhazim kira syaitan yang yang membelakangi Tariqul Wahyi di 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 pula diikuti dengan syaitan-syaitan lain lah. Kira dalam erti kata yang lain, syaitan-syaitan ni dorang lari berkeliaran lah daripada Tariqul Wahyi. Ah, Sebab dorang takut dengan kebenaran, dorang takut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. So, and itu juga, okay. So, balik kepada topik, kenapa syaitan dihijabkan daripada nak mendengar berita-berita daripada langit. Antara hikmah-hikmahnya adalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga syariat Islam ini ataupun syariat akhir zaman ini daripada bisikan syaitan. So that syariat ini dijaga dan tidak dirosakkan sebagaimana dirosakkan syariat Yahudi, sebagaimana dirosakkan syariat Nasrani dengan tipu daya syaitan. So itu adalah antara hikmah kenapa syaitan dihijabkan daripada mendengar berita-berita langit pada Nabi akhir zaman. Okay. Next kita move on to the point number 70. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin. So dorang ni, kira syaitan-syaitan ni, ka'annahum abtalu abrahatin. Abtal kira batal. Batal kira tentera. Abraha nampak. So haraban, lari. So syaitan-syaitan yang tadi, dorang ni seakan tentera Abraha yang lari berkeliaran apabila burung ababil menjatuhkan batu-batu kecil daripada sijil, daripada neraka. So ni satu perumpamaan antara syaitan-syaitan yang berlari, yang lari berkeliaran dan juga tentera Abraha. So kat sini Imam Busiri samakan larinya syaitan dengan larinya tentera Abraha. Okey. Au askarun bil hasa. Ataupun ini lagi satu apa? Lagi satu tasbih. Bukan tasbih, tashbih. Ka'annahum askarun bil hasa min rahatihir rumi. Bagaikan askar-askar bil hasa dengan batu dicampak min rahatihi dari tangan Rasulullah. So how do we make sense of this? Ah, dia macam gini. Au askarun rumi bil hasa min rahatihi. Ka'annahum askarun rumi bil hasa min rahatihi. So syaitan-syaitan yang lari berkeliaran ni bagaikan askar-askar yang dilempar batu
Batu ni datang daripada siapa? Siapa yang lemparkan batu ni kepada askar-askar ni? Yang lemparkan batu-batu ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ada dua peristiwa yang berlaku, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melemparkan batu-batu kerikil ni. Kejap Aywa. Okey. So, satu dekat Ghazwah Badr. Lagi satu dekat Ghazwah uh, tak silap Hunain. Ha, tak silap saya Hunain lah. Okey. So dekat Ghazwah Badr, Rasulullah dia ada campakkan batu kepada orang-orang musyrikin. And bila Rasulullah campakkan batu dia baca ni syahatil wujuh. Syahatil wujuh terus dia campakkan batu-batu tu dekat kaum musyrikin. Peristiwa kedua yang mana Rasulullah campak batu dekat orang-orang kafir ataupun orang-orang Quraisy adalah pada Ghazwatu Hunain. Ghazwatu Hunain. Okey, dah. So itu merupakan dua peristiwa. So bila bila Rasulullah campakkan batu-batu kecil ni, orang-orang kufar ataupun tentera-tentera kufar Quraisy diorang diorang lari bertebaran. Sama macam setan yang tadi awal-awal kita dah cakap kan. Dekat uh, wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'na wa min kalimi. So diorang lari macam itulah. Macam inilah. Hatta ghadaan tariqil wahyi munhazimun minasyayatin yakfu ithra munhazimi. So syaitan-syaitan ni lari bertempiaran bagaikan diorang ni tentera Abraha ataupun bagaikan diorang ni tentera yang Rasulullah campak batu dekat diorang. Tentera kufar musyrik time Ghazwa Badr ataupun tentera tentera musyrik time Ghazwa Hunain. So dekat dua dua peperangan ini Rasulullah campak batu dekat the enemy. Okey. Nabdhan bihi ba'da tasbihin bi batnihima. Nabdhal musabbihi min ahsya'i multaqimi. So ini the last part. Ha, so nabdhan is seperti. Seperti lemparan. Ba'da tasbihin bi batnihima. Batu yang Rasulullah lemparkan bertasbih di telapak tangan Nabi ataupun telapak tangan Rasulullah SAW. Kira dekat dia punya palm. Okay. Nabdhal musabbih min ahsya'i multaqimi. Ah, Seperti lemparan. Nabdha kira seperti lemparan. Musabbih. Musabbih ni kira yang bertasbih. So, siapakah yang bertasbih kat sini? Yang bertasbih kat sini tengah rujuk kepada Nabi Yunus. Macam mana Nabi Yunus dilemparkan? Nabi Yunus dilemparkan daripada perut ikan yang menelan dia. So, so batu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam genggam dekat tangan dia sebenarnya batu tu actually bertasbih dekat tangan Rasulullah SAW. And dia ada dia ada beberapa riwayat lah. Batu tu dia tasbih dekat tangan Rasulullah. Kemudian batu tu apabila diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, batu tu pun sambung bertasbih dekat tangan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian apabila beri ke sahabat yang lain, batu tu stop tasbih. Okay. So, batu yang bertasbih tu dicampak kepada askar-askar ataupun musuh-musuh yang turut serta dalam peperangan Badr ataupun Hunain. Okay. And Imam Bushiri dia samakan lemparan batu yang Rasulullah buat dengan lemparan ikan paus. Ah, Ikan paus dia lempar apa? Dia muntahkan Nabi Yunus.
Al-Musabbih ni kira rujuk kepada Nabi Yunus. Kenapa Al-Musabbih rujuk kepada Nabi Yunus? Sebab apabila Nabi Yunus berada dekat dalam perut ikan yu atau bukan ikan yu, dekat perut ikan paus tu, Nabi Yunus doa dengan satu doa. Apa doa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, so ada subhanaka. Maka disebabkan itu Nabi Yunus dia digelar sebagai Al-Musabbih dekat sini. So Rasulullah dilemparkan batu-batu tu, batu-batu yang sebenarnya bertasbih dekat tangan Rasulullah SAW, yang mana sahabat dengar di tasbih, sebagai dengan cara yang sama ataupun disamakan dengan macam mana ikan paus melemparkan ataupun memuntahkan Nabi Yunus keluar daripada perut dia. Okay. So ini adalah bait terakhir daripada fasal keempat, which is tentang mukjizat. Bukan mukjizat. Mukjizat is the next one, which is tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. And kira ada banyak perkara yang berlaku apabila Rasulullah SAW dilahirkan lah. Yang antara yang kita dah sebut adalah kebanyakannya is ada kena-mengena dengan kerajaan Parsi lah yang disebut kat sini. Tapi sebenarnya banyak je yang berlaku. Kita kena baca balik sirah, kita kena teliti sirah. Okey. Yang antara kita sebut tadi adalah um, api terpadam, istana Kisra runtuh, orang-orang Kisra tak boleh nak bersatu, and also keringnya danau Sawa. Lepas tu syaitan pun lari berkeliaran. Syaitan pun terhijab daripada nak dengar berita-berita daripada langit. Okay. And lepas ni, the last part ni tengah berbual sebenarnya, Imam Busiri tengah kasih sneak peek to the next fossil, which is tentang mukjizat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. The fact yang batu boleh bertasbih dekat tangan Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu benda yang berlawanan dengan adat, which is kita panggil sebagai apa? Karamah. So, ini dah kira lepas ni, bukan karamah. Kita panggil itu sebagai mukjizat. Mukjizat. Mukjizat itu adalah benda-benda ajaib, benda-benda yang tak masuk akal yang berlaku setelah Nabi diutuskan. So yang benda tadi ni, yang kira yang peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi, itu kita panggil sebagai irhasat. And peristiwa-peristiwa itu dah berlaku sejak Nabi SAW dilahirkan. Bila kita kaji sirah from Nabi SAW born sampai Nabi SAW diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun, sebenarnya ada banyak benda ajaib yang berlaku. Antara benda ajaib yang berlaku adalah apabila Nabi SAW 4 tahun ataupun bila dia kecil, dia punya dada dibelah. Dada dibelah, dibuka, lepas tu dibersihkan oleh malaikat. Itu kira benda yang tak masuk akal. Tapi kita tak panggil itu sebagai mukjizat. Pasal Nabi belum lagi diangkat menjadi Nabi. Kita panggil itu sebagai irhasat. So, sepanjang kelahiran Nabi sampai Nabi umur 40 tahun, itu semua irhasat. InsyaAllah, the next fasal, which is fasal kelima, kita akan masuk tentang mukjizat-mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Cuma, minta maaf, InsyaAllah saya ada berita yang sedih. Kita akan tawakuf and kita tak akan continue this class for quite some time. Kita akan kurangkan the duration, the frequency of this class. Instead of once a week, kita akan jadikan dia once a month. Tapi that once a month, kita akan give a good explanation about that fossil. So, kita tinggal lagi berapa banyak? Kita tinggal lagi 6 fossil untuk cover. Fossil 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, insyaAllah, within these 6 months, kita akan aim untuk habiskan. Cuma, the next class akan diadakan mungkin end of this year. Okay? Kita akan keep in touch dekat dalam grup, tengok macam mana. Tapi kita akan cut down the punya frequency of this class from once a week to once a month. But the next class will be in December. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa-apa soalan ke? Semua jelas? Okay, tak ada eh. Kalau semua jelas, tak ada apa-apa soalan dan kita akan tutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.